Dalam tangan saya ini ialah emas 1 dinar. Emas yang bersamaan dengan 4.25 gram dengan ketulinan emas 999 ataupun 24K. Ketulinan emas ni lebih tinggi daripada barang kemas yang ada dekat cincin dekat jari anda tu. Kalau siapa yang suka beli barang kemas, kebiasaannya ketulinan dia adalah 22K ataupun 916. 1 dinar ni sekarang ni harga dia sekitar RM2,700. Mahal kan? Jom saya share cara untuk dapatkan 1 dinar ni. Pertama, belian secara penuh ataupun full payment. Bagi yang ada tunai yang cukup untuk membuat belian terus, tak perlu tunggu lagi. 1 dinar ni boleh dibeli melalui aplikasi ataupun website Public Gold dan juga ATM Public Gold. Tak cukup bajet nak dapatkan 1 dinar ni? Jangan risau, boleh gunakan kaedah yang kedua iaitu menabung sikit-sikit di dalam akaun emas Gap ataupun Gold Accumulation Program dengan bajet serendah RM100. Ada bajet lebih, boleh buat tabungan lebih mengikut gram seperti 0.5 gram, 1 gram dan sebagainya. Kalau rasa nak bagi cepat tambah tabungan dalam akaun Gap tu, boleh pilih menabung secara konsisten dengan potongan melalui kaedah auto debit. Tetapkan amount yang nak ditabungkan dalam akaun tu setiap bulan, contohnya RM200 ke, RM500 ke, RM1,000 ke. Nanti setiap bulan pada tarikh yang sama, jumlah simpanan akan bertambah mengikut amount yang telah anda tetapkan. Simple kan? Nanti dah cukup gram dalam akaun, kita boleh arahkan sistem untuk pos berinsurans 1 dinar ni ke alamat anda atau collect je di mesin ATM Public Gold. Menarik kan? Nak mula menabung emas di Public Gold? Jom saya bimbing tuan-puan, boleh klik link dekat bio tu cepat-cepat.